Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan ummul kita Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Syamil bin Hilmi, Pegawai Undang-Undang Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai hak pesakit dan keluarga. Selamat datang juga diucapkan kepada semua warga UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan bermanfaat kepada semua warga UiTM. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Encik Syamil untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, Tuan dan Puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan, Cik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustia atas penganjuran program ini dan memberi peluanglah kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ataupun membuat sedikit perkongsian mengenai hak pesakit dan keluarga atau patient and family rights. Okay, jika ada pertanyaan nanti boleh simpan di hujung program. InsyaAllah 1 jam kita akan bacakan dan cuba jawablah sebaik mungkin soalan yang diajukan. Jadi untuk tujuan perkongsian pada petang ini, dia akan disampaikan dalam dua bahasa lah. Maybe the slides is going to be in English dan penerangan tu akan bercampur lah. So, itulah. Okay, objektif kita perkongsian pada petang ini adalah untuk kita memahami, to understand the fundamental rights of patients and their families, untuk memahami the framework of patient and family rights in HASA, kerangka kerjanya tu to identify, untuk mengenal pasti kepentingan dan kepentingan hak-hak pesakit dan keluarga ini dalam tabir urus dan operasi di HASA setiap hari. Dan yang ketiga, untuk kita, yang ni yang paling penting lah, supaya kita dapat to implement dan cultivate, untuk kita menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen ataupun policy patient and family rights di HASA ini. Okey, kepada anda-anda staff yang masih belum pernah ataupun yang dah pernah tapi dah terlupa tentang hak pesakit dan keluarga HASA ni, anda boleh scan QR code di skrin untuk dapat akses kepada, ada dua version. Satu is the full text. Full text tu mungkin pada setengah orang macam terlalu komprehensif lah, terlalu banyak untuk dipahami. And alternatively you can get the brochure lah dalam bentuk leaflet seperti yang di sebelah kanan ni, untuk anda merujuk mengenai hak pesakit dan keluarga di HASA. Boleh beritahu kalau link ni tak dapat buka ke ataupun outdated ke, feel free to let us know lah. Okey, sedikit latar belakang lah mengenai inisiatif ataupun gerak kerja hak pesakit dan keluarga di HASA. Seperti anda semua sedia maklum, HASA ni merupakan sebuah hospital yang telah diberi akreditasi persejilan penuh MSQH bermula tahun 2024 dan akan tamat pada 2028 lah, dan kita akan menjalani proses renewal, re-accreditation for MSQH. Jadi standard kualiti yang kita berikan kepada pesakit, pelawat, ahli keluarga dan semua pemegang taruh our stakeholders must remain at the highest level lah, kena tinggilah sejajar dengan persejilan kita MSQH ni. Dan untuk perhatian semua, patient and family rights merupakan salah satu perkhidmatan ataupun service standard yang terkandung di dalam MSQH. Kalau anda lihat belah kiri ni adalah sijilnya yang HASA telah perolehi. Sebelah kanan ni hanya saya zoom in saja sebab ini kecil. So seperti anda boleh lihat, perkara yang ke-6 dalam senarai adalah patient and family rights. Dan ini ada banyak, ada I think more than 20 service standards, and patient and family rights is the standard number 6, yang ke-6. Dan persejilan ini telah diberikan kerana pihak hospital telah lulus audit
semakan audit oleh MSQH untuk patient and family rights siasat. So dalam tu ada banyak kriteria yang mesti wajib dipenuhi oleh hospital bagi mendapatkan persejilan ni. Jadi for the next round in 2028 persejilan tu akan ni, jadi tahun depan lah akan bermula aktiviti re-accreditation. I was told that this time around it's going to be edition number 7 if I'm not wrong lah. So mungkin akan ada sedikit perubahan. Yang penting dia akan jadi lebih stringent lah, lebih standard tu lebih tinggi lagi. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk menyeru kepada semua warga ASA, warga PPU ITM, warga Fakulti Perubatan untuk kita sama-sama bergeraklah, berganding bahu lah ke arah persejilan. Bukan saja patient and family rights but all of the standards that are listed here. Saya juga ingin maklumkan bahawa komponen hak pesakit dan keluarga, patient and family rights di HASA, di PPU ITM ni, di hospital ITM ni adalah di bawah tadbir urus dan seliaan Clinical Management Unit, iaitu CMU, senior unit di bawah seliaan pejabat pengarah. Jadi saya di sini bukanlah staf CMU, tetapi saya telah diberi mandat lah untuk menyampaikan taklimat ini untuk semua warga hospital dan juga fakulti. Kalau sebelum ni dia di bawah jawatan kuasa saja, jadi sekarang ni dah di upgrade lah kepada fungsi jabatan tu sendiri. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan, profesor, doktor semua tadi ada scan QR code yang dah saya kongsikan. Anda boleh lihat dalam saya ada salinan dekat sini. Dalam ni saya ambil brosur sajalah. Ada banyak komponen-komponen yang terkandung dalam hak pesakit dan keluarga ni. Ada banyak. Yang ini pun dah diringkaskan, pun masih banyak lagi. Tetapi untuk tujuan perbincangan kita, fokusan kita pada petang ini, saya akan fokuskan kepada 4 komponen teras utama, the 4 core components in the patient and family rights framework. The first one is the right to clear communications and informed choices. The second one is the right to personal autonomy and respect for decisions. Yang ketiga adalah the right to compassionate, dignified and holistic care. Dan yang keempat adalah the right to privacy and fair treatment. Jadi kita akan pergi kepada kupaslah dengan lebih lanjut setiap satu komponen teras ini. Jadi yang pertama, rights to be informed. Okay, saya dah formatkan perkongsian hari ini lebih kepada the do's and don'ts lah. Kalau kita nak kupas konsep, the philosophical, the legal framework of each and every komponen ni memang dia akan jadi sangat-sangat elaborative lah, jadi macam textbook lah, jadi macam syarahan. Jadi kita straight pada do's and don'ts lah. Perkara ni dia lebih hands on, lebih bersifat operasi. Jadi yang pertama adalah rights to be informed. The do's is that staff are required to explain the patient's condition in clear, understandable, simple dan non-technical language. If necessary, we are required to ask the patient if they are comfortable having a family member to hear the explanation. So yang tak digalakkan untuk dibuat sini adalah to use overly technical jargon lah, or rush through explanation. Jadi seperti yang kita maklum tak apa, kita pergi yang seterusnya juga. The rights to be informed. Jadi apa yang kita disyorkan untuk buat seterusnya adalah to provide timely and proactive updates to the patient and family members, of course with the patient consent, on everything lah, on test results, diagnosis and treatment progress. If possible, we are required to also obtain emergency alternate contact numbers of family members. Janganlah sampai kita perlu tunggu sehingga patient ataupun family kena call ataupun tanya berulang kali barulah mereka dapat tahu maklum balas ataupun update mengenai maybe dia punya ahli keluarga yang sedang dirawat ke. Sometimes you just want to know the status of the operation ke. So kartun tu nampak
kartun tu yang berbaju biru tu dah datang ke hospital dengan membawa ucapan lah get well soon. Tetapi yang dia nak ucapkan tu pun dah meninggal dah tutup dah. A little late, don't you think? Maybe you should have called first. What we have to do is we have to communicate with customers to avoid mistakes and create the right expectations. Jadi of course, jadi bila orang tak dimaklumkan, dia akan marah lah. That's why I mentioned over there saying that often they have to call or ask in frustration for information. If we keep them updated of the status, then they will not feel frustrated. Still under consent, tadi inform, but now we are talking about informed consent. Okay, informed consent ni kepada sesiapa yang sedikit latar belakang lah for those who are quite new in hospital setup. Everything, treatment, any clinical activities that we are doing on patient ni perlulah mendapat informed consent daripada pesakit. Jadi pesakit berhak untuk diberi penerangan to be explained of the risk, the benefits. Actually the first one is not the risk, it was the purpose. Saya tambah kat sini. The purpose, the risk, the benefits and the alternative of a procedure before obtaining consent. Jadi sebelum dia setuju untuk mengatakan bahawa dia setuju the consent, dia beri keizinan to proceed or not to proceed with specific treatment. Dia kena tahulah. That's why the word ni bukan rights to consent je benda kan. The rights to informed consent. Jadi persetujuan yang diberikan tu adalah satu persetujuan yang termaklum. That's the term in bahasa Malaysia lah. Informed consent. So patients are also it's good to provide them written materials or diagrams for them to better understand apakah prosedur yang hendak dilaksanakan, dan kita memberikan masa lah to allow them, the patient and family to discuss before making a decision. Kalau despite even though the consent tu is very comprehensive kan, informed consent tu memang ada banyak maklumatnya tu, tapi kita cakap dengan dia tu I want we need your decision now kan. Jadi dia pun tak ada masa, tak ada sempat nak berfikir ataupun to having a discussion with the family members, then susah juga. Mungkin tidak menepati ciri-ciri informed consent yang bagus lah, yang sebetulnya. Jadi don't obtain consent merely for the sake of formality kan, sebabnya sometimes we humans kita bila dah buat benda ni hari-hari, dia jadi macam muscle memory kan. Jadi kita untuk consent just bagi borang, tunggu dia sign, lepas tu ambil balik, kita filekan. Jadi dia bukanlah sekadar mendapat sign saja, dia sebenarnya kena mendapat penerangan. Actually that's the important part. Kalau sign tapi tak ada penerangan pun tak betul. So dia kena lengkap information, purpose, risk, benefit, baru sign. Barulah dia menjadi satu informed consent yang sempurna. Don't get ataupun obtain consent from the wrong person. Ini pun bahaya juga. Kan kadang-kadang patient datang bukan dengan ahli keluarga ataupun someone who is macam related kan. Kadang orang dia ni accident yang bawa dia ke hospital tu is macam someone who yang dekat pengguna jalan raya lah. Jadi kita pula tak tahu dia siapa, pergi dapatkan consent pula. Tak betul lah. So be sure not to neglect documentation lah. Documentation is very important. So kenalah didokumentkan borang consent tu yang dah sign, dapatkan maklumat siapa yang sign tu, nama dia dan sebagainya lah. Saya pasti di Hasan ni, di setiap jabatan ada SOP yang jelas untuk membantu staff bagi mendapatkan informed consent daripada pesakit ataupun waris pesakit. So tengok kartun tu, informed consent kan, kalau dia terlalu complicated, jadi pesakit pun tak tahu. Everything is lumped into one line of information kan, jadi pening. Therapy alternatives, benefits, harm, risk, semua macam dia pun sakit kepala, pening kepala, so dia akan kata yes je. So if anything happens kan di kemudian hari, then it will be very difficult
Dan bila patient tanya balik, sebenarnya penerangan tu macam dia faham tak dulu. Dia pun cakap pun dia pun tak faham. Bila kita nak explain balik pun susahlah kita nak buktikan. Sebab itulah jabatan-jabatan selalu kita syorkan supaya ada macam leaflet yang kita kepilkan bersama dengan borang konsen tu, yang kita boleh terangkan, at the same time patient boleh baca juga. Bukannya kita terangkan tak ada apa-apa kan, so that they have something that they can hold and read. At the same time we are also providing the explanation to them. Okay, consent is something given by the patient, not something done to them. Okay, obtaining informed consent is not a mere administrative task. Itulah saya ulang balik tadi lah. So informed consent ni dia ada beberapa banyak komponen lah kat sini. Nature of treatment, alternate care, nature of treatment tu purpose lah tadi tu. Benefits, rates and also any questions lah maksudnya. Target sebelum dia sign tu dia perlu diberikan satu apa kita panggil peluang lah untuk bertanya sebarang soalan kepada doktor yang merawat. Ni just rajah je lah. Informed consent tu adalah merujuk kepada informing and also consenting. Dia bukannya inform saja. Okay, this is an important legal point lah on consent. Ada court case case di mahkamah where a signed consent form was ruled invalid. Kenapa saya cakap tadi kan? So kalau sign je tak semestinya dia valid. Oleh kerana the patient ataupun next of kin yang related to the patient was not informed of material risk or providing any reasonable alternatives or treatment options to the patient. So, kita tak bagi dia pilihan lah dan tak beri pendedahan kepada pesakit mengenai risiko-risiko prosedur yang akan dijalankan lah. Jadi saya pernah terima soalan material risk tu apa benda kan? What constitutes material risk? So the key principle here is the test of materiality lah. Jadi merujuk kepada kes ni, nanti kita akan bincangkan sedikit lah dengan kes ni. A risk kan, sesuatu risiko itu dikira material, dikira sesuatu yang penting if the first is a reasonable person in the patient's position would likely consider it important. Maksudnya rata-rata orang yang seperti mana yang sama dengan keadaan pesakit tersebut akan rasakan risiko itu penting. How the doctor knows or should know that this particular patient would consider it important. Jadi dia tak susah pun kiranya sesuatu risiko tu dikira sebagai material kalau doktor tu rasa itu, patient tu rasa itu penting. Maksudnya penting lah sebabnya pesakit ni dia takut juga, dia perlu tahu risiko tu sepenuhnya sebelum dia memberi persetujuan kan, betul tak? Kita pun tak tahu juga. Jadi saya kongsikan di sini satu kes. Kes ni adalah landmark case. Kes yang memang walaupun dia berlaku pada tahun 1992, ini bukan di Malaysia ya, ini di Eropah. Tetapi kes ni masih lagi dirujuk sebagai satu prinsip perundangan yang utama lah berkenaan dengan risk disclosure. Di Malaysia pun ada kes tapi inilah sumber dia ni. Kes yang kat Malaysia pun kita merujuk kepada kes ni. This is the landmark case, Rogers and Whittaker 1992. So dalam kes ni Mrs. Whittaker, pesakit tu was almost blind in one eye. Okay, and consulted Dr. Rogers, iaitu seorang pakar mata lah, to improve her vision. Jadi Dr. Rogers ni memberi advice lah yang untuk membuat surgery kepada mata tersebut. Tetapi Dr. Rogers ni dia tidak memberi satu caution, tidak warn her, tidak memberi amaran memberi satu tidak caution lah the patient of a very rare risk. Very rare risk tau, risiko yang sangat-sangat remote lah. Dan peratus ni adalah 0.007%. Satu dalam 14,000 pesakit ataupun yang menjalani prosedur ini akan mengalami sympathetic ophthalmia yang boleh menyebabkan buta lah kepada mata yang okey tu, mata yang satu lagi. Dan unfortunately, the surgery that was conducted on Mrs. Whittaker ni failed to improve her damaged eye, and
she developed condition yang nyatakan di atas ni. Dia mengalami sympathetic ophthalmia ni, yang dia adalah satu daripada 14,000 tu. Dan unfortunately also Mrs. Whittaker menjadi totally blind lah. Dia buta terus kedua-dua matanya. Asalnya dia buta di satu mata je. So lepas dia buat prosedur tu, buta kedua-dua matanya. Jadi this case was not Europe, this is Australia. The High Court of Australia membuat keputusan bahawa Dr. Rogers tadi tu telah cuai, negligent for failing to disclose this small but material risk. Dia cuai kerana tidak memberi disclose lah, tidak menzahirkan risiko, walaupun risiko itu 1 dalam 14,000. Dia kena bagi tahu. Kadang-kadang patient mungkin kalau kita bagi tahu 1 dalam 14,000, dia kata okey lah, maybe dia setujulah untuk buat kan prosedur tu. Boleh jadi juga ada setengah pesakit, kalau kita kata dia 1 dalam 1,000,000 orang akan mengalami komplikasi, dia tak nak. Maksudnya itu hak pesakit lah untuk tidak proceed kan, despite being advised. Cuma dalam hal ni patient perlu diberikan penerangan yang detail. Jadi untuk consent, this is actually applicable for medical staff lah, mostly kan clinical staff. Jadi consent for treatment of patients ni ada terkandung dalam guideline yang disediakan oleh MMC, Malaysian Medical Council. Dia ada buku dia ni, consent for treatment of patient, online ada. And also the FAQ lah, the frequently asked question. Dalam tu ada guidelines about consent. But consent ni sendiri dia ada satu, it's a discipline of its own tau. Dia ada ethical principle, dia ada banyaklah subjek-subjeknya. And if you were to talk about consent sahaja, you would take boleh bagi satu syarahan yang penuh lah mengenai consent sahaja. But ini kita just going to touch a bit. Okay, seterusnya sambung when facing a dilemma or uncertainty in decision making, always seek proper guidance through these avenues. Jadi staff kadang-kadang kita pun kurang pasti dalam membuat keputusan. Jadi apa yang kita perlu buat, nombor 1, kita sentiasa merujuk kepada Department's Policy and Procedures. Jadi kita semua sedia maklum bahawa setiap department ada SOP yang masing-masing. Jadi sentiasa rujuk lah. Dan dalam sistem pun ada OpenKM for those yang tak pernah akses, boleh dapatkan akses dan rujuk di situ. Nombor 2, consult your immediate superior or supervisor. Rujuk untuk dapat tahu lebih lanjut how to deal with certain problem ataupun issue. Number 3, refer to the hospital policy lah. Kat asal website ada. Check the relevant MMC guidelines or handbook, MMC website. Nombor 5, seek advice from the Clinical Ethics Consultation Service. Servis ni pun ada, disediakan oleh Jabatan Etika Klinikal dan Undang-Undang Perubatan. Mereka ada menyediakan servis lah, dalam tu ada ramai doktor yang berkepakaran lah dalam bidang ni untuk mereka memberikan maklum balas sekiranya staff ataupun any clinical staff lah sebenarnya yang mengalami ataupun berhadapan dengan isu-isu dilema lah dalam membuat keputusan yang untuk ethical and law lah. And also boleh consult juga dengan Asal Legal Office untuk dapatkan pendapat ataupun pandangan dari sudut perundangan. So we are all reachable by email, phone call. So feel free lah. Dan actually ramai pun, kita pun banyak menerima permohonan consultation. So we consult based on the guidelines yang ada ni. Kita membantulah, kita sedia untuk membantu anda. Okay. Terusnya consent goes beyond medical treatment. Okay, consent ni dia tidak, tadi saya kongsikan salah satu contoh di mana keizinan pesakit ni diperlukan adalah untuk rawatan, perubatan kan. Dan yang penting juga kita perlu tahu bahawa consent also covers the collection and use of patient's personal information. Jadi setiap pesakit yang hadir ataupun yang datang ke HASA ataupun mana-mana hospital ataupun mana-mana fasiliti perubatan, sudah tentu pertama sekali kita perlu memberikan IC kita kan. IC kita, and then of course the facility tu akan collect so many informations, and all these informations are confidential information. So semasa proses registration, pesakit perlu diberitahulah that by registering, then their personal data will be collected and will be used by the hospital.
and kita ada privacy notice. Ni semua anda boleh rujuk daripada laman web ASA. Jadi privacy notice ni memberi akses kepada hospital, memberi kebenaran kepada hospital untuk kita memproses data peribadi pesakit, dan pesakit perlu dapat juga rujuk lah supaya mereka jelas dan faham bagaimana data peribadi mereka diuruskan oleh pihak hospital. Di form consent saya sebut tadi, consent ni mereka perlu setujulah. Biasanya dalam borang pendaftaran di ASA ni, once they sign tu maksudnya dia memberikan persetujuan lah supaya data tersebut dikumpul, disimpan, digunakan oleh pihak ASA. Dan dia ada purpose limitation lah. Kita hanya boleh gunakan maklumat tersebut berdasarkan apa yang dibenarkan sahaja oleh undang-undang. Dan kita juga perlu pastikan PDPA compliance. For those who do not know what is PDPA, PDPA is Personal Data Protection Act, Akta Perlindungan Data Peribadi, Akta 2010, Akta nombor 709. Jadi akta ini memastikan semua data-data peribadi, semualah sebenarnya, tapi dalam konteks UiTM, hospital UiTM ni, data pesakit itu diambil ataupun didapat ataupun orang kata dikutip lah, di-collected dengan SOP yang betul, disimpan, dilupuskan, diproses, semua ada guideline yang terperinci lah. Tapi nanti kita akan pergi tentang confidentiality. So dia ada hubung kait lah. Seterusnya adalah right to be involved in care planning. Okay, patient and their family kan, if consented lah, if the patient to consent the family's involvement, they actually should be allowed lah in discussion about the treatment plans. It is also ideal to hold regular meetings or updates for long-term critical patients, and patients should be respected lah of their preferences in their care decisions. Ada patient yang mungkin ada fahaman yang berbeza, dia rasakan dia lebih prefer other types of treatment ke, so we don't be too quick to dismiss lah. And of course, don't make major treatment decision without consulting the patient or family where appropriate, or like I said just now, dismiss family members who want to be involved in caregiving. Tapi yang kita kena ingat, benda ni hanya boleh dilakukan apabila ataupun ketika patient tersebut memberi keizinan. Dia kalau berkenaan dengan consent ni ataupun involvement ni, the primary person that we need to obtain consent from is the patient, kan, as long as dia punya ciri-ciri lah. So patient tu seorang yang dewasa, of sound mind, kan, dia ada capacity to make consent, dia adalah kriterianya. Okay, seterusnya, when discussing the treatment and care plan with family members, it is also very important to consider various perspective. Ada banyak perkara-perkara yang kita perlu ambil kira, kerana ultimately is the family lah will be taking part in the long-term commitment of the care for the patient lah. So perkara ini perlu mendapat satu, macam cakap dia kena ada satu persetujuan bersama lah. Staff kena duduk bersama, bincang, kan. Dalam pengalaman saya di ASA ni, bila kita check semak dokumen-dokumen ni, kita boleh nampak nota-nota dalam rekod perubatan pesakit, ada entry-entry berkenaan dengan perbincangan yang melibatkan ahli keluarga, berkenaan dengan long-term care for the family members, ada yang note dalam tu, ada yang bagi training on how to care for the family at home. Jadi perkara ni sangat bagus dan wajar dijadikan contoh. Maksudnya pesakit tu diberikan hak mereka yang sewajarnya untuk untuk diberi pendidikan for patient care at home, kan, beyond hospital care lah. Okay, seterusnya adalah right to be informed about financial assistance. Okay, financial assistance ni kita tengok dekat ASA ni, semasa proses pendaftaran tu dah ada macam flip chart, nama dia tu, banner banting berkenaan dengan kadar bayaran. Jadi ini penting kerana patient must be informed
patient dan families lah about how much kan. That is the first thing. Only then about the financial assistance lah. Jadi staff perlu memberi tunjuk ajar lah bagaimana pesakit ataupun ahli keluarga boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan bantuan kewangan yang boleh diberikan. Jadi di Hassan ni kita ada Medical Social Work Department dan menu tersebut pun telah pun ada dalam Unimeds kan. Jadi proses tu sangat mudah lah sekiranya pesakit memerlukan bantuan sokongan, bukan saja perubatan tetapi peralatan dan sebagainya. Okay, seterusnya hak pesakit to refuse care and treatment. Jadi dalam mana-mana prinsip-prinsip hak pesakit dan keluarga kita dapat tengok dalam satu dunia ni pun lah. Jadi pesakit ni perlu diberikan hak mereka lah untuk terima ataupun tidak menerima ataupun menolak rawatan yang diberikan di hospital. Sebab tu tadi ada proses yang awal adalah untuk menerangkan risiko, benefit, purpose kan. Jadi selepas diterangkan berkenaan dengan risiko, benefit, purpose dan sebagainya, pesakit bolehlah menolak ataupun tidak proceed, not to continue the treatment in our hospital, and probably they may want to choose other forms of care and support lah. Jadi kita perlu of course kena counsel patient tu, tetapi ultimately pesakit masih lagi berhak lah. Dan ini juga tertakluk kepada yang tadi sebut tadi tu. Ada kriterianya. Dia kena sound mind kan, dia kena orang yang waras, cukup umur untuk membuat decision. Dan decision ini perlulah decision yang termaklum lah, yang inform. Maksudnya staff perlu memberi penerangan yang komprehensif sebelum dia kata dia tak nak buat juga. Okay. Dan apa yang kita jangan buat adalah to neglect or abandon a patient lah because they refuse the treatment. Yang ni paling bahaya ya. Ada kadang-kadang patient tu dah flag for, how to say flag lah, I'm not sure what's the right term, tapi memang dah dikenal pasti bahawa patient ni dah apa orang kata no active resuscitation lah. Jadi kalau no active resuscitation, dia bukanlah bermakna biar saja kan. Jadi pesakit tu masih lagi berhak untuk menerima rawatan yang sewajarnya. Macam tu. That's why point nombor 3 yang do's ni, saya tulis itu, continue providing other forms of care and support where possible. Sometimes yang dia waive tu, contoh do not resuscitate tu, resuscitation saja kan. Perkara lain masih perlu, care tu masih perlu diberikan lagi. Jangan ada satu mindset yang very objektif lah. Yang tu apa pun kena bincang juga di peringkat jabatan masing-masing ya. Sebab kita kena ingat pesakit dia di hospital, dia masih ada hak dia. Tak baik dia discharge balik rumah je kan. Macam itulah. Okay. Terusnya adalah right to dignified, compassionate and appropriate care. Yang ni fundamental lah, benda-benda yang basic ya. Every patient needs to be treated equally kan. Tak kisahlah background dia berduit ke tidak, dia tu apa benda ke kan, locals ke, foreigners ke. Jadi kita treat sama saja. Dia datang ke hospital untuk dapatkan rawatan dan tugas kita adalah untuk beri rawatan yang terbaik. Ensure the patient physical and emotional comfort, to address patients by their preferred name and communicate respectfully. Ini pun penting ya kepada staff. Jadi kita address lah patient tu dengan panggilan yang betul. Kalau patient tu berumur ataupun senang dia panggil encik, puan, cik macam tu kan. Jangan panggil makcik ke, I don't know lah. Depends lah, ada setengah tu makcik okey, tapi adalah panggilan-panggilan yang I think we know better lah kan. When we deal with patient tu lebih selesa dipanggil dengan apa-apa. Tapi di Hassan ni pengalaman saya kan, saya pergi kadang tengok dekat tempat klinik dan sebagainya, so far okey. Sangat bersopan dan sangat friendly lah. Seterusnya kita perlu show empathy, patience and kindness in all direction. Provide emotional support and involve family members where appropriate. Respect patients' privacy and keep their records confidential. Ini penting ni. Respect the patient's privacy and keep their records confidential. And be mindful of the patient's preferences, including cultural and religious beliefs. Ini berkaitan dengan makanan jugalah.
ada kalanya ya, pesakit yang tidak makan daging ke, pesakit yang tidak makan makanan tertentu kan. Ada patient tu dia ada vegetarian on certain day, tapi kita ada menu kat sini, so bolehlah order kan dan sebagainya. Bawah tu don't delay or deny treatment without valid medical reason. Tak bolehlah kita discriminate kan, speak harshly, use insensitive language, ignore patient's distress, share patient information, tak boleh. Discuss a patient condition in public setting where others can overhear, ini pun tidak boleh lah. Kerana kita selaku clinical staff, kita ada akses ya, ada eksklusif akses kepada maklumat pesakit melalui sistem Unimed, kita ada file hard copy dan sebagainya. Jadi kita dah diberi amanah sebenarnya oleh pesakit untuk kita, we've been entrusted by the patient for us to keep secure and confidential of all their sensitive information. Jadi janganlah kita pecah akan amanah tersebut, kita violate amanah tersebut yang diberikan oleh pesakit apabila mereka datang ke hospital. Terusnya right to emotional and spiritual support. Jadi hospital kita ni ada unit spirituality, ada hospital counselor kan. Jadi akses ni kita boleh tawarkan kepada pesakit juga. Of course pesakit pun ada religious and cultural preferences in treatment and care. Mungkin dia pun ialah yang service yang kita provide ni is basically for Muslim patients lah. But the counsellor is actually for anyone pun, everyone is also entitled for that lah. Don't dismiss a patient's need for psychological or spiritual support, and do not impose personal religious belief on the patient. Contoh kalau kita orang Islam, kalau kita berurusan atau berhadapan dengan pesakit yang bukan Islam, mungkin fahaman kita berbeza. Mungkin apa fahaman dalam agama kita berbeza dengan fahaman dalam agama pesakit tu. Jadi kita don't be too quick to judge mereka lah. Kita serahkan kepada mereka saja selagi mereka tidak melanggar polisi hospital kan. Contoh buat majlis ke besaran ke, memang tak boleh lah. Tapi kalau dia nak ada baca doa dia ke kan, selagi masih lagi senyap dan tidak bising-bising, tidak menimbulkan kekacauan, perkara tersebut kita boleh pertimbangkan lah. Sebab apa tahu, saya ada benda-benda ni kita pernah berkongsikan dengan hospital lain lah. Hospital yang lokasinya macam contoh di Kuala Lumpur kan. Jadi macam-macam ada. Mungkin ada pesakit yang nak bawa tim dia tu kan, ada macam perawat agama mereka kan untuk datang. Jadi mereka hanya benarkan seorang dua saja, ramai-ramai tak boleh. Jadi begitulah. Dan tak boleh berbuat perkara yang bising dan sebagainya macam tu. Even for Muslim sama kan, tak adalah sampai nak bertahlil berjemaah dan kuat di dalam buat kan, tak boleh lah. Seterusnya adalah right to a safe, comfortable and healing environment. Okay, yang ni lebih kepada persetaraan lah. To ensure cleanliness, hygiene in patient areas kan, provide a calm and quiet environment for recovery. Kita staff pun semua pun kita sangat peka kalau ada kotor ke, gelap ke, mungkin ada situasi yang mungkin berbahaya kan, itu tanggungjawab kita selaku staff lah untuk kita buat aduan supaya perkara tersebut dapat diperbaiki dengan segera. Kenapa? Kerana kita bertanggungjawab untuk memastikan pesakit berada di kawasan yang bersih, selesa dan juga yang selamat lah. Seterusnya right to assistance, bantuan. Kita perlulah memberi offer ya, kita menawarkan mobility support and communication aids when needed kan. Mungkin pesakit mungkin tak tahu bahasa tertentu ke, be patient when assisting elderly or disabled patients, train staff to handle special needs patient with care and compassion kan. Kita bekerja di hospital, bukan semua pesakit sama saja, mungkin ada yang ada physical challenges dan sebagainya. Seterusnya adalah right to privacy and confidentiality. Ini tadi saya ada maklumkan di depan dan di sini sekali lagi kita bincang. Kita mestilah wajib protect patient information and only share it with authorized individuals. Okay. Who are authorized individuals?
Ini adalah individu yang merawat pesakit lah, yang terlibat secara langsung dalam rawatan pesakit. Those who are not involved, they are not authorized. They are not someone who are privy to those information. Keduanya adalah to conduct private discussion in designated areas, not in public spaces kan, supaya tidak berlaku ketirisan maklumat tu. Yang ketiga adalah to obtain patient consent before disclosing information to family members kan. Okay. Sebab ada kalanya pesakit tidak setuju pun, dia tidak mahu keadaan sakit itu diketahui oleh ahli keluarga yang lain. Jadi sebelum kita disclose to family members, it's best to tanya dia dulu, dia okey tak kan. Saya ingin kongsikan di sini, ni kes ni dah lama, tahun 2013, tapi sangat-sangat relevan. Hospital UKM, pengarah dia lah, dan of course staff-staff di hospital dan juga hospital itu sendiri pernah diarahkan oleh mahkamah untuk membayar 400,000 ganti rugi for breach of confidentiality. Itu tahun 2013 tu, kadar dia adalah 400,000. So sekarang ni dah tahun 2026. Mungkin sekarang ni kalau berlaku kes yang sedemikian, mungkin ganti ruginya pun dah tinggi. Dan juga tengoklah maklumat apa yang terbocor tu. Kalau maklumat tu memang maklumat yang sangat-sangat sensitif, yang memang hospital punya tanggungjawab besar untuk kita rahsiakan, dan kita telah tidak rahsiakan, dia bocor, dapat ke pihak ketiga, maka pesakit boleh menyaman pihak hospital, dan bila menyaman tu dibicarakan di mahkamah dan boleh diarahkan hospital tu untuk membayar ganti rugi pada pesakit. Dalam kes ni 400,000. Ni kartun sikit lah, tak ada apa sangat. Contoh kan, ada pesakit yang VIP ke, artis ke, tak boleh lah staff ataupun kita biarkan orang duk nak beritahu dan sebagainya kan. Yang ini, yang kartun kedua tu dia cakap dengan telefon berkenaan dengan keadaan pesakit. Dan yang ketiga tu dia cakap kuat-kuat kan, Mrs. Cranley, you need to sign this HIPAA privacy form before the doctor can look at those warts on your stomach. Semua orang tahu dia ada warts dekat stomach. Tentunya tak boleh lah kan, dia tak boleh lah cakap dengan nadi yang begitu kuat sekali. I think kalau staff clinical tu, you have to be aware lah, kena ada situational awareness lah. Nak tahu tengok, sebab benda ni dia bukan hard and fast. There's no hard and fast rule lah on what we should do or should not do. But the baseline ni, the basic thing is to protect confidentiality. Contoh kalau bilik treatment kan, ada orang lain dalam tu ke, you have to be aware of your situation and to adjust your volume ke kan. Maybe there are certain things that you have to disclose to the patient only when the patient is there alone ke kan. These are the things lah. Okay, for social media, I think all of us sekarang ni memang ada social media kan. Jadi dekat KKM pun ada guidelines tata etika penggunaan media sosial oleh warga KKM. Di KKM lah, tahun 2016 dah ada. You can only share, tak boleh share lah perkara-perkara confidential di dalam media sosial, even our private social media. Think first, am I emotional about social? Kadang kita nak rant kan, sekarang ni banyak orang bawa masuk ke social media dalam threads lah, nak discuss tentang dekat tempat kerja. Kadang-kadang ada gambar, kadang-kadang kita tidak bagi tahu kat mana dan sebagainya, tapi semua orang tahu yang kita ni adalah staff HASA UiTM contoh. Lepas tu kita cerita-cerita dalam tu. Jadi memang kita tak boleh tahu secara langsung sebenarnya itu adalah masalah yang berlaku di hospital kita. Tapi semua orang tahu. Contoh. Jadi itu, lepas tu nanti bila jadi isu dia kata, oh saya tak disclose pun, tapi sebenarnya indirectly you are actually disclosing all the confidential information about your workplace di social media. Tak betul lah. Could I get in legal trouble? We have to ask ourselves. Could my message damage the reputation of my employer or another individual? Am I compromising my own integrity? Am I protecting patients' confidentiality? You have to think first before you post on social media. Seterusnya, rakaman dilarang kan. Larangan rakaman-rakaman ni memang ada guideline pun dalam MMC
Again, you can view this di MMC website. Basically, dia tidak membenarkanlah gambar-gambar ataupun suara recording semua diambil menggunakan peranti peribadi, dan dia ada cara-cara lah bagaimana maklumat-maklumat ni disimpan dalam phone kita. Di HASA pun ada larangan untuk buat rakaman, video, audio, tak boleh. Okay, tak ada apalah. Okay, seterusnya right to provide feedback and seek resolution. Jadi kalau pesakit tu dia gembira ke, dia tak gembira ke, ataupun dia okey-okey je ke, dia ada, kita ada channel dia. If they're not happy, they can lodge a complaint kan. Bila dia okey, ada setengah patient, banyak patient dia nak bagi appreciation dia boleh juga meninggalkan feedback kat situ. Jadi kalau bergaduh pun kadang tak guna kan. Lebih baiklah dibuat secara bertulis, secara official lah, supaya masalah tu boleh diselesaikan dan pihak hospital boleh ambil langkah untuk menambah baik, untuk elak masalah tersebut daripada berulang, rather than argumentative kan, dia tak ke mana. Okey, tadi semua kita bincang tentang hak pesakit kan. Pesakit je yang ada hak. Jadi saya pernah juga bagi talk kan, secara bersemuka, tak habis lagi cakap dah ada orang angkat tangan. Dia kata, cik dah bincang dah hampir sejam dah. Hanya hak pesakit je dengan hak keluarga. Mana hak kami kan? Hak kami sebagai staff. Saya kata ada. Kita sebagai staff pun ada hak-hak kita. Ini antaranya ya. My rights as a staff when dealing with difficult situations, especially involving patient and their family members. Okay, kepada staff yang memang berhadapan dengan pesakit dan juga ahli keluarga, mesti pernah mengalami masalah ni. Masalah ahli keluarga dan pesakit lah yang fail to cooperate with the hospital staff appropriately kan. Dia tak boleh bekerjasama dengan baik, frequently dissatisfied kan, asyik-asyik tidak puas hati dengan semua perkara walaupun kita dah cuba untuk cater to their needs. Nombor 3, unreasonable demands or requests. Dia punya permintaan tu unreasonable lah, pelik-pelik yang kita pun tak boleh nak penuhi. Nombor 4 ni yang paling susah lah, iaitu aggressive. Aggressive patient, aggressive family members pun ada kan. Verbally and behavioral. Verbal, physical sebenarnya. Verbally, behaviorally and physically. Sebab yang gaduh mulut ni pun banyak, yang menggunakan kekerasan fizikal pun tak mustahil. Jadi macam mana kita nak, apakah hak kita? Okay. Ini adalah elaboration lah, when patients or family members engage in unacceptable behaviour. So apakah behaviour yang kita rasa tidak terima tu? Cara amnya, bila orang tanya saya kata apa yang buat anda rasa tak selesa lah kan. Contoh, of course, violence or physical assault kan, kalau dia pukul kita ke, kalau dia buat apa-apa physical. Nombor 2, dia ugut ya, threats, intimidation, menakut-nakutkan kita, ataupun abusive behaviour. Ada pernah berlaku di hospital lain. Pesakit tu dia macam marah-marah kan. Dia macam nak kata, nanti aku tumbuk kau macam tu. So dia menakut-nakutkan lah, dia memberi intimidation, dia threats lah, dia mengugut. Nombor 3 ni memang jenayahnya, sexual harassment or inappropriate sexual conduct. Ayat dia ni sangat-sangat general. Harassment ni kadang-kadang, sexual conduct ni ayat-ayat. Perkataan-perkataan pun dia boleh membawa kepada inappropriate sexual conduct. Contoh dia, macam tadi saya cakap, kalau dia mengugut kan, nak tumbuk membunuh, ada setengah tu dia cakap benda-benda yang tak baik lah, yang kotor, lucan dan sebagainya. Yang tu pun mesti dah dilaporkan. Verbal abuse, insult, offensive language, ini tak boleh ya. Carut ke, discriminatory, degrading, humiliating behaviour, deliberate damage kan, ada yang mengamuk, pecah-pecahkan barang ke, unreasonable or persistent demands, or threatening staff. Ada patient dia berulang sikit, threatening staff, ada patient tu dia berulang nombor 2. Ini semua yang dikira sebagai unacceptable, yang membuatkan staff rasa tak selesa, tak selamat, tak selesa. Apa yang kita perlu buat? Apa hak kita sebenarnya? Nombor 1, of course lah, selaku seseorang yang profesional, kita perlu tenang ya, calm and avoid using offensive language.
Kalau dia marah, kita marah balik, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat je CV tu. So raising your voice or taking any action that may provoke the individual tu tidak akan selesaikan masalah lah. So what we can do next is to seek assistance from other staff immediately. Senior kita yang berada di jabatan ke, di ward ke, ataupun mungkin seseorang daripada jabatan komunikasi korporat yang ada skill untuk menyelesaikan masalah ni, kan, kita refer. Seterusnya kita boleh juga terus contact polis bantuan sekiranya if the patient or family member becomes aggressive or acts in an uncontrollable manner. Yalah, mungkin staff di jabatan kan, jururawat mungkin kita tidak ada skill ataupun kita pun banyak kerja lain kan, nak handle orang yang agresif ni di klinik ke. Jadi kita panggil lah polis bantuan untuk segera datang untuk menangani, untuk mengawal situasi tu. Terusnya yang keempat adalah to lodge complaint. Yang ni penting juga. Kita kena buat complaint ataupun reporting. Complaint channel kita ada beberapa dan kita juga ada incident reporting. Sekiranya incident tersebut adalah something that we have to report. Yang kelima adalah to make official written report to polis bantuan. Kalau perkara tersebut memang serius, memang actual, memang sangat-sangat disyorkan lah untuk kita buat report polis, report PB ataupun kita buat report PDRM. Maksudnya terus polis lah sekiranya dia memang sesuatu yang bersifat kriminal, yang memang akan disiasat oleh pihak polis, seperti physical violence, sexual misconduct, threats or similar conduct. Jadi kenapa staff boleh buat semua ni? Kerana staff have the right to a safe and respectful working environment. So saya tadi, kalau kita rasa sesuatu environment tu tak selamat, tak selesa, tak buat kita rasa macam terancam, report. Benda tu. Okay, jadi ini ada garis panduan lah, garis panduan mencegah dan menangani kekerasan terhadap anggota di Fahastik KKM. So adalah begini kan, kenapa kita boleh report sebab sesiapa yang melakukan kekerasan tu boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah kanun keseksaan, penal code ataupun akta kesalahan kecil. Tu nampak, kekerasan adalah tingkah laku yang melibatkan serangan fizikal, perkataan, seksual maupun bertulis bertujuan untuk mencederakan, membuat kerosakan atau mendatangkan mudarat. Mudarat tu pun mudarat macam kita stres kan, kita macam jadi takut, itu juga dikira sebagai mudarat. Dan yang ini tadi ni kan, dia bukan sahaja family member ataupun patient, dia boleh jadi juga sesama staff, rakan sekerja kita kan, pukul ke ataupun jadi laporkan. Okay, kenapa penting? Kenapa penting ni kita semua tahulah, legal and financial risk kan. Mostly kalau dengan patient and family rights ni, kalau kita tak jaga dengan betul, dia boleh mendatangkan legal action kan. Dia bermula dengan komplain yang tak selesai tu akan membawa kepada medical legal action, investigation kan. Dan nanti dia akan menjejaskan akreditasi kita lah. Dan boleh juga membawa kepada loss of trust and reputation. Jadi kalau perkara tersebut dilaporkan dalam surat khabar ke ataupun masuk dalam media ke, dia akan memberikan satu public image yang tidak bagus lah. Yang ketiga adalah impact kepada healthcare professional. Bila dah berlaku isu-isu yang melibatkan kepercayaan, komunikasi ni, dia boleh mendatangkan stres kan, demotivation dan sebagainya. Poor patient care outcome, okay, dan juga increase conflict and workplace issues. Dia kan sebenarnya kalau komunikasi di antara pesakit dan ahli keluarga dan juga staff tu tidak dijaga dengan baik, dia akan membawa kepada kesusahan lah pada jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, patient tu, family members dia tu very demanding kan, and sometimes they are quite, ada setengah tu is quite macam persistent kan, every few hours tanya, sedangkan tidak ada apa-apa perubahan pun. Kita perlu beri penerangan lah dengan baik. Kalau kita dismiss kan, kita marah dia balik ke, communication tu akan ada breakdown. So further down the line, kalau ada berlaku isu ataupun ada maybe patient tu perlu dirawat dengan lebih lanjut ke, jadi the future ataupun further communication tu akan terjejas. Susah. Semua benda dah memang not in good terms lah. Jadi it's very crucial, it's very important, very imperative for us to make sure that the communication tu is consistent and also proper from the beginning lah.
Okey, ini adalah tanggungjawab pesakit di hospital lah. Pesakit pun ada tanggungjawab, banyak tanggungjawab dia. Provide accurate health information, encourage cooperation by patient and member, report health changes, to adhere to treatment plan, respect for personal choices, attendance and punctuality, form consent, personal property care. Yang ni pun kita kena warn juga. Pesakit kalau dia bawa barang, dia kena bertanggungjawab. Dia kena jaga hospital property jangan rosak, respect and courtesy ya. Mereka wajib menghormati dan juga berterima rasa juga kepada petugas kesihatan. Follow hospital rules dan juga payment lah. Kena bayar lah kan. Okey, ini ada beberapa konsep sebenarnya mengenai patient family rights ni. Yang ni saya ambil tengah-tengah 6C. Dia ada, saya pernah nampak ada 3C kan hospital lain kan. 3C lah, ada 12C pun ada, 10. Tapi kita ambil yang paling penting kat sini, courtesy, compassion, care, communication, confidentiality and also consent. Jadi ini adalah sedikit tips 5W1H about patient and family rights ni. Okay, who is kepada siapa patient and family rights ni terpakai? Jawapannya adalah all staff, semua terlibat. Clinical, non-clinical, support semua. Apakah yang terlibat dalam ni? All information about the hospital and the services. When? Bila? Anytime when asked by the patient or their family members kan. Where? Anywhere within the hospital. Why? Because we care. Sebabnya kita ni bekerja dengan hospital. So we have to care for our patients. And how? How do we do this? We have to get to know the policies of the hospital, department and services. Supaya kita boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit. Okay, whether you're a student, nurse, doctor, admin staff, sales officer, engineer, pharmacist or police officer, we all play an important part in creating a positive and meaningful experience for our patient. Tidak ada yang terkecuali. Daripada atas sampailah yang ke bawah, daripada tingkat 1 basement sampailah tingkat 10 yang kerja kat luar, kat dalam, semua sebenarnya memainkan peranan yang penting. We all play a very crucial role sebenarnya dalam memastikan pesakit tu dirawat dengan baik kan. Daripada mereka sampai dekat parking lagi, saya selalu terapkan ni masa induksi staf baru kan. Patient and family rights ni, dia punya the audit dia ni kan, masa auditor MSQ datang tu, dia bukan masuk terus kat ward dan sebagainya. Dia dekat depan entrance lagi dia dah mula semak dah. Polis bantuan yang jaga tu dia attentif ke tidak, ada ke tidak kemudahan kerusi roda, tempat berhenti tu macam mana, parking tu jelas ke tidak. Dia bermula di situ. Dia bukannya bermula di kaunter nombor ke dan klinik ke ataupun ward ke. Dia memang very holistic lah sebenarnya. So that is why I reiterate about the importance of every personnel of the hospital on this initiative. Okay, hampir tepatlah pada masanya. So dengan itu tamatlah sudah perkongsian ringkas lah saya kata pada hari ini berkenaan dengan hak pesakit dan keluarga. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ya, profesor, doktor ada sebarang pertanyaan, persoalan, boleh ajukan di sini ataupun bolehlah ajukan kepada kami melalui saluran-saluran yang sesuai lah. Boleh email, boleh call dan sebagainya. Macam mana stopnya. Okay, so sebelum saya serahkan kepada Sulustya, saya ucapkan terima kasih atas masa yang diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sekejap. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Syamil di atas kesudian untuk berkongsi maklumat pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua warga UiTM dan terima kasih juga diucapkan kepada semua warga UiTM yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Encik dan terima kasih semua. Assalamualaikum.